Ni gunung ais super duper cantik. Time ni aku lena tidur sangat mimpikan Walid nak Dewi tau goblok. Ada masa aku bangun tidur petang tu kan, tiba-tiba ada hadiah kecil daripada Allah untuk aku tau. Time ni laju aku keluar bilik terus, dan inilah dia hadiahnya, my first novel. Ya Allah, terima kasih. Indah sungguh momen ini weh. Cantik sekali cok. Sorry, aku rasa terharu sampai nak nangis, tapi tak boleh nangis sebab aku kuat sangat. Aku terharu sebabnya selama 20 tahun hidup ni aku tak pernah nampak momen seindah ini tau. Selalu yang turun depan mata aku ni hujan lebat je. Dan time ni jugalah aku berjumpa semula dengan Ajay dan Rahul weh. Last nampak diorang ni masa dekat gate Sagarmartha hari tu. Diorang duduk dekat depan bilik aku tau. Time ni tiba-tiba lupa ke diri aku sebenarnya aku ni sakit kepala cok. Aku dapat rasakan bahawa rasa gembira tu sendiri sebenarnya yang menyembuhkan rasa sakit dalam diri ini, dalam tak sedar weh. Nampak tak? Dan keesokan harinya tibalah masuk untuk aku sambung menereking semula. Abang dulu siap-siap kat sini, jangan buat-buat lupa macam yang kau duduk 2 hari kat sini. Dan hari ni hari yang ke-6 pendakian aku lah untuk menuju ke Everest Base Camp. Selepas 2 hari aku ditidurkan di Bauchi. Pagi ni rasanya okey sikit lah kepala aku daripada sebelum ni, mana taknya aku dah setelah nak dekat sepapan dah, Panadol semua goblok. Wah, cuaca hari ni cerah sekali weh. Suka sangat aku mendaki hari ni secara hatiku juga. Untuk hari ni hari ke-6 ni aku akan trekking menuju ke kampung yang namanya Le Bauchi. Senang je nak ingat semua checkpoint kat sini. Nama dia last macam Cece tau. Jalan dia macam memang sangat jauh sekali, macam pergi Kelantan. Dan awal-awal treknya lagi dah tak relax cok, disuruhnya panjat bukit tu sampailah ke atas sana goblok. Hai, penat sangat aku tengok ni pun dah rasa nak mengah dah pun. Slow-slow je aku berjalan tenis, jangan lalu laju. Tak ada piala pun ke atas sana kalau menang kan. Tengok ni pokok kiri kanan ni penuh dengan salji disebabkan semalam turun salji. Cantik sangat cok, macam dalam cerita Korea Winter Sonata. Mendaki slow-slow zigzag aku naik ke atas kan. Bagi aku okey lah naik bukit berbanding tangga. Rasanya bukit ni lebih mesra Petronas berbanding tangga yang kadang-kadang banyaknya lebih-lebih tau. Tak lama lepas tu sampai sudah. Kejap je sebenarnya, tak jauh pun. Kita kena berjalan dengan ikhlas dan tak merungut, InsyaAllah akan cepat sampai. Dan daripada atas bukit ni bolehlah nampak full kampung Le Bauchi. Sumpah nem-demnya pemandangan di sini super duper indah. Cantik kampung ni tau. Molek, copet lote semua. Dan laluan seterusnya aku akan lalu adalah di hadapan sana. Tengok ni subhanallah, Masya Allah cantiknya weh. Pemandangan di sini memang macam dalam gambar wallpaper laptop. Sumpah lah weh. Macam tak percaya, indah sekali syurga dunia ni cok. Macam dalam lukisan yang nyata di hadapan mata aku gitu. Semua lagi jalan aku bersama dengan manusia-manusia ni semua. Banyak sekali orang dekat dan trek kat sini hari ni tau. Okey, jap aku set up dulu galah panjang yang aku baru beli kat TikTok shop ni. Nak takat gambar yang indah-indah sebab tu aku beli mahal ni tau. Apa semak gila weh. Tengok ni cantik sesangat, boleh buat wallpaper phone aku. Ya Allah, indahnya. Dan pastinya akan lebih banyak lagi keindahan yang menanti aku depan sana. Nak tahu apa, kita sambung lagi dekat yang seterusnya. Jangan lupa untuk bantu follow dan tekan-tekan semua sekali. Bye bye.